Guys, aku dapat hadiah daripada Marvel Malaysia, Disney Plus dan juga Lego Malaysia. Satu hadiah raya, satu lagi hadiah dan juga goodies masa aku pergi ke screening dan juga buka puasa untuk Daredevil Born Again. Kita tengok dulu apa yang aku dapat masa screening buka puasa Daredevil Born Again tu. First kali kita ada selimut. Tapi selimut ni tak adalah dapat satu. Masa event Daredevil Born Again tu dapat satu. Tapi masa diorang hantar hadiah raya ke rumah aku tu, diorang bagi satu lagi selimut macam ni. Tapi benda yang sama je lah. So sekarang dah ada dua selimut ni, tak payah nak rebut selimut dengan wife lepas ni. Hadiah yang kedua pula, kita ada tumbler dan juga bendalah ni. Apa bendalah ni? Sebelum tu nampak lah Disney Plus Hotstar. Bendalah ni korang boleh letak snack dekat atas ni. Lepas tu minumlah air daripada tumbler, cocok straw. Tapi aku tak tahu bendalah ni panggil apa. Kalau korang tahu, mungkin korang boleh share dekat ruangan komen. Tapi style lah. So kalau kau tengok cerita tu kan, kau minum air, lepas tu kau ambil snack sikit, kacang sikit ke apa kan. Layan babe. Dan masa event Daredevil Born Again tu, kita orang buka puasa dekat Dining in the Dark Kuala Lumpur. So aku bawa balik jugalah menu yang kita orang makan ni. Dia orang namakan menu-menu ni sempena Daredevil lah. Tu yang ada Matt Murdock's Jellyfish Gambit, Kingpin Power Play Tuna Tarte, Hell's Kitchen Inferno Daredevil Seared Salmon, Matt and Foggy Justice Sorbet. Dan katalah kalau korang nak try makan dekat Dining in the Dark KL tu dan nak dapat harga yang lebih murah ataupun diskaun, korang stay tune sampai video ni habis. Next, kita ada hadiah daripada Lego Malaysia, tapi dengan kerjasama Marvel lah. Nampak ni Lego, dia bagi The Avengers Helicarrier. Oi, aku tak pernah ada Lego ni, first time. So happy dapat benda ni. Ni kita tengoklah kotak belah belakang pula. Dan last kali yang aku dapat daripada event Daredevil Born Again tu, yang ni ikutkan tak semua dapat. Kau kena jawab quiz dulu baru kau dapat. So basically limited. Aku jawab quiz yang dia tanya apa yang Wilson Fisk ataupun Kingpin breakfast masa tu. Dan aku rasa jawapan dia tak susah sebab kalau kau tengok Daredevil dan juga Daredevil Born Again tu, kau memang akan nampak Kingpin ni breakfast benda yang sama je. Dia akan masak benda yang sama je, which is omelette. So pasal tu aku boleh jawab. Dan hadiah yang aku dapat masa tu adalah hadiah Comic Daredevil, siap ada sign daripada penulis Daredevil sekali. Aku tak ingat ada berapa orang yang menang komik ni, tapi yang menang semuanya dapat cover yang berbeza lah, tak dapat yang sama. So aku rasa ini yang paling OP lah. Yelah, kau pun jawab soalan kan, so yang bertuah je lah dapat. Dan semua hadiah tadi tu diorang bagi dalam bag Disney Plus Hotstar ni lah, warna putih. Ni nak bawa jalan-jalan letak barang lain pun nice juga. And then kita tengok pula lah hadiah raya. So basically hadiah raya, tumbler yang macam tadi pun dapat juga, dapat selimut macam tadi juga. And then dia bagi kad ucapan. Ramadan Karim. This Ramadan, take a moment to slow down, reflect and cherish the company of loved one as you gather for berbuka and unwind after a long day. We are bringing more for you this Ramadan. So ini bukan sahaja hadiah raya lah, basically hadiah puasa sebenarnya. Aku tengok kotak tu, sebab kat kotak hadiah raya, tapi dekat kad dia bagi ucapan berpuasa. Sekali lah package. Dan dekat sini Disney Plus nak bagi tahu yang korang boleh layan beberapa K-drama dekat Disney Plus tanpa subscribe Disney Plus pun. Antara K-drama yang korang boleh tengok tu adalah Big Mouth, Moving dan juga A Shop for Killers. So last kali inilah dia hadiah raya yang dia bagi tu dalam bag tadi. So jom kita buka. Macam tu je buka. Alright. Ada beberapa lah dalam ni. So kita tengok dulu satu-satu. So ni kotak dia, quite nice. So first kali ada daripada Kintry, coklat hazelnut granola. And then ada coklat cookies, tak nenas dan juga almond London. Ni rupa almond London tadi, tak nenas tadi dan juga coklat cookies tadi. So thank you again to Marvel Malaysia, Disney Plus dan juga Lego Malaysia for all the gifts. Dan kalau korang nak pergi dekat Dining the Dark nak dapat diskaun, korang boleh pause yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. Korang nampaklah kod dia sekali dengan macam mana korang nak reserve korang punya table dekat Dining in the Dark.